Siapa yang boleh maju dalam sistem baru ini dan apa yang mereka perlu tukar untuk berbuat demikian. Dan inilah bahagian yang paling sensitif. Saya nak jelaskan sesuatu sebelum kita teruskan. Apa yang berlaku di Sarawak dalam dekad 1960-an dan 70-an bukan tentang Islam sebagai iman. Islam sebagai iman ialah hak setiap individu untuk memilih. Apa yang berlaku adalah penggunaan Islam sebagai tiket politik. Dan itu dua perkara yang sangat berbeza. UMNO yang memerintah Kuala Lumpur ialah Parti Melayu Muslim. Sarawak, sebuah negeri Borneo dengan majoriti Kristian dan animis, adalah teka-teki politik untuk mereka. Penyelesaian, cari rakan-rakan tempatan yang berkongsi identiti agama, bukan untuk mengislamkan Sarawak, tetapi untuk membina jambatan kepercayaan politik antara dua benua yang dipisahkan oleh laut. Dan rakan-rakan tempatan itu sedar mereka boleh meminta banyak sebagai harga. Pada 1960-an dan 70-an, satu corak muncul. Pemimpin Dayak yang menukar agama kepada Islam mendapati pintu-pintu terbuka. Peluang politik, pekerjaan kerajaan, mobiliti sosial. Bukan kerana paksaan kekerasan, tapi sistem itu memberi ganjaran yang halus dan berkesan. Ada yang bertukar kerana keyakinan ikhlas, itu hak mereka. Ada yang bertukar kerana peluang, itu pun boleh difahami. Tapi ini yang penting, apabila satu agama menjadi syarat tidak rasmi untuk maju dalam sistem politik, itu bukan kebebasan beragama, itu tekanan struktur. Dan apabila tekanan struktur itu diatur oleh persekutuan yang mencari sahabat, itu bukan dakwah. Itu pengiraan strategik. Dua perkara yang berbeza. Dan rakyat Sarawak yang menanggung perbezaan itu. Bagi orang Iban dan untuk Dayak Amnya, ini adalah trauma politik yang berpanjangan. Mereka adalah kaum terbesar negeri sendiri. Mereka adalah peneroka asal tanah ini. Tapi selepas Ningkan, kerusi Ketua Menteri tidak pernah lagi dipegang oleh seorang Iban Kristian. Tidak pernah sehingga hari ini. Ini bukan teori konspirasi, ini sejarah. Di pentas politik formal, SNAP, parti berasaskan Iban, semakin dilemahkan melalui perpecahan dalaman dan persaingan. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu atau PBB yang mewakili Melayu dan Melanau Muslim semakin mendominasi. Pemimpin Dayak masih ada dalam kerajaan, tapi sebagai timbalan, sebagai menteri kanak-kanan, tidak pernah dipucuk. Penting untuk jelas, tiada keganasan terbuka terhadap komuniti Kristian di Sarawak. Gereja terus bertahan, sekolah misi terus mengajar. Tapi mereka merasai pintu-pintu tertutup, peluang politik terhad, sekatan pengambilan paderi luar, jawatan kerajaan lebih sukar diperoleh tanpa naturalisasi, marginalisasi yang halus tapi nyata.